Tapi jadi, Ustaz, masa tu saya sangat boleh nak katakan semua confident masa Ustaz menang masa bertanding 2018. Sebab Ustaz dah buktikan 2016 2 Disember masa tu tak silap saya, Perhimpunan Agong PWTC tu. Ya. Ustaz seorang sejam lebih berdekah semua kat dalam tu. Dia jadi kalau undi tu satu Malaysia mungkin saya menang lah. Tapi undi tempat tu je. Undi tempat tu je dia lain. Sebab si Kamat ni dia kawasan ramai, kebanyakan kawasan orang mendatang. Dia bukannya kawasan orang berluasan. Dan ramai orang bercita-cita kat sana. Jadi tu antara faktor-faktor jugalah. Jadi saya tak ada komplain, tak ada nak marah apa semua pada saya, cuma tinggal lagi tak ada rezeki lah. Saya kata setiap satu perkara tu ialah bak kata orang tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. So tentulah ada hikmah di sebaliknya. Tak kecewa Ustaz, kecewa. Mak kata yelah, kalah kan. Kalah lah kata. Kalah, okey tak apalah, nak macam mana, kalah. So saya atas dasar tanggungjawab tu saya umumkan lepaskan jawatan. Itu yang ramai, itulah dia orang komen. Kalah je keluar parti. Kan aku tulis tu lepas jawatan. Ada beza lepas jawatan dengan keluar parti. Kan Ustaz, yalah, last jawatan Ustaz sebagai pengarah undang-undang di salah sebuah PBT di Negeri Sembilan. Adakah disebabkan nak bertanding tu Ustaz melepaskan jawatan? Sebenarnya macam ni. Betul tu saya cerita dalam episod yang pertama. Saya kata lepas tu saya dah mula berceramah. Dah mula berceramah mulanya tahun